Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya dalam video ini. Hari ini kita nak sambung balik lah. Saya dah lama dah tak sambung cerita-cerita kisah-kisah benar ya dalam segmen Aku dan Misteri, di mana pengalaman-pengalaman hidup lah yang saya bawa sejak saya student days dulu sampailah hari ini kan. Jadi ini pengalaman yang saya alami betul-betul tahu. Bukan kata orang tu, bukan dengar cerita orang, bukan rekaan. Ini sebenar-benarnya. Dan yang boleh validkan cerita saya ni hanyalah ahli-ahli keluarga dan sahabat-sahabat terdekat je lah. Sebab kisah ni benar-benar berlaku ya. Saya pun tak faham lah daripada saya kecil. Anda semua mungkin dah tengok dalam channel saya kan, Aku dan Misteri, segmen Aku dan Misteri, di mana saya kerap jumpa lah masa kecil, sejak berusia 5-6 tahun dulu, hingga kan dah awal remaja dululah kata orang kan. Jadi di video kali ni saya nak cerita lagi satu kisah lah ya. Kisah ni benar-benar terjadi lebih kurang dalam 1978 macam tu lah. Lebih kurang, anda kebanyakannya belum lahir lagi agaknya ya. Jadi apa tu, yang dah lahir pun mungkin kecil lagi lah ya. Jadi ini betul-betul pengalaman saya, di mana benda-benda ni sampai hari ni masih jadi ingatan pada saya lah ya. Jadi kisah bermula, saya ingat lagi hari tu hari Jumaat tahun 1978 tak salah saya dah. Jadi tahun 1977, selepas keluar daripada lepas habis belajar lah ya. Saya tak sambung lagi masa tu. Jadi saya bekerja. Saya dah mula bekerja. Tahun 77 saya mula dapat lesen kereta tau. Saya dapat lesen kereta mula 1977 dan 78 macam tu lah saya ada kereta lah. Saya beli kereta. Jadi masa tu bayangkan bujang-bujang tahun tu kan, ada kereta. Jadi selalulah gunakan kereta tu berjalan sana sini. Masa tu saya ingat lagi Toyota tau. Toyota 2 pintu. Wah, bukan main sport lah rasanya masa tu kan. Bawa kawan-kawan jalan sana sini lah. Jadi Toyota 2 pintu tu saya ingat lagi lah. Jadi kita pun bergerak lah. Jadi sekurang-kurangnya kata orang tu, zaman tu mengasah lah kan, bawa kereta sendiri dengan kawan-kawan, ikutlah kami pergilah mana-mana kan dengan kawan-kawan. Jadi kata orang sekarang dapat lah kita jauh sikit lah berjalan kan. Jadi satu hari Jumaat, saya ingat lagi, hari Jumaat saya lepas lepas solat Jumaat, saya balik rumah. Lepas tu saya nak jumpa kawan dalam pukul 3 lebih ya. 3.30 nak jumpa kawan di Gombak. Jadi saya memang tinggal Gombak lah masa tu, di Setapak Garden kan. Setapak Garden Gombak. Jadi saya pun keluar. Masa saya keluar, hujan renyai-renyai tau. Hujan renyai sekali. Macam mana katnya, tak salah saya dekat Batu Empat Gombak tu, dekat pasar yang ada sekarang, pasar Gombak sekarang ni. Tiba-tiba saya nampak dua orang melambai-lambai, perempuan lah, budak anak gadis rasanya lah kan, melambai-lambai tangan, hujan renyai-renyai bayangkan, dan dia betul-betul lambai kat saya tau, macam suruh berhenti. Saya pun berhenti. Jalan ni jalan Gombak tau, jalan Gombak siapa yang tahu, biasa jalan Gombak Batu 8 ke atas tu lah. Masa tu ada Mimaland semua tau. Mimaland tempat destinasi pelancong masa tu. Jadi budak-budak perempuan ni berhenti. Saya pun tanyalah dia, nak ke mana? Saya tanya dengan dia, apa hal? Dia kata, bang, tolong hantar kami boleh tak bang? Kata, bas tak ada, hari pun hujan. Ya Allah, bayangkan macam mana kan. Bukan sebab masa tu saya bujang dan ni mungkin anak-anak gadis yang saya berhenti, tak. Sebab kata orang tu, menolong ni daripada kecil lah saya diserapkan oleh mak bapak saya supaya menolong orang lah, membantu orang apa saja cara lah. Jadi dia orang pun masuk. Saya tengok, oh boleh, tak apalah kan, hari pun hujan renyai. So masuk saya persilakan lah mereka masuk semuanya. Dan mereka pun masuk ikut duduk di belakang lah dua-dua kan. Jadi saya pun bertanya lah soalan biasa lah, daripada mana, nak buat apa keluar ni kan, dan mana tempat rumah dia kan. Jadi mereka pun beritahu yang mereka ni sebenarnya student ya, daripada salah sebuah IPTA lah. Jadi saya teringat sama juga dengan saya, sebab saya dah keluar dulu dekat IPTA dulu kan. Jadi dia mungkin budak-budak yang freshy lagi lah. Jadi dia kata dia nak balik ke Gombak
atas daripada Batu Lapan tu. Dia kata rumah dia dekat dengan sampai Mimalen. Sekali saya terfikirlah, saya sebenarnya nak pergi ke Greenwood tau. Greenwood tu hanya masuk ke kiri daripada Gombak tu kan. Tapi tak apalah, hujan lagi pun kesian kan nak bantu dia orang ni. Pun saya teruskan perjalanan, tak masuklah Greenwood tu. Saya teruskan perjalanan, lama-lama saya bertanya yang paling pelik tau. Yang kelihatan paling pelik, dia orang tak banyak bercakap, saya pun tak banyak bertanya. Tapi yang paling pelik, cara dia orang duduk, satu, tangan dia, dua-dua tangannya dia naikkan paras dada kan, kemudian dia goyang-goyangkan tangan dia tau, dengan dia geleng-gelengkan kepala dia. Saya rasa ini budak ni kuat menari ke apa ni. Jadi saya pun berfikir jugalah kan. Kemudian tu saya buka radio sebab boring lah kalau tak bercakap-cakap ni kan. Kita tanya sepatah, dia pun jawab sepatah. Saya pun tak adalah nak kata ya sangat bertanya kan. Lepas tu saya pun buka radio. Bila dia dengar muzik kan, bila dia dengar muzik, kemudian tu tangan dia makin lama makin kuat tau, makin gerak-gerak macam orang menari lah. Saya pun budak-budak sekarang lah mati saya kan. Tak adalah macam orang-orang bujang zaman tu kata nak cakap lebih-lebih, oh awak suka disco ke, jom kita pergi disco, nak murat kata orang, tak adalah kan pada saya. Jadi saya biarkan aja. Dan apabila saya pandang sekali tu, saya pandang, ya Allah, saya pandang melalui cermin kan, saya tengok muka dia berubah tau. Macam filem-filem sekarang lah kan. Filem sekarang muka dia nampak perubahan tau. Amat menyeramkan jugalah kan. Tapi nak buat macam mana kan. Jalan masa tu masih hujan renyai lagi. Dan jalan di Gombak, siapa yang tahu, dia tahulah masa tu. Tak ada langsung bangunan-bangunan kedai-kedai ke, tak ada macam sekarang kan. Rumah-rumah pun jauh sebiji-sebiji je rumah-rumah Melayu kita ni. Jadi kampung kan masa tu Gombak. So sangat menakutkan tau cara dia orang ni kan. Jadi saya pun biarlah, hati saya dah berdebar lah sebenarnya. Saya tanya dia orang lagi betul-betul tau. Saya tanya, saya kata kalau dah sampai nanti beritahu saya ya. Saya beritahu dia lah kan, jangan nanti kan dah ke mana-mana bawa dia kan tanpa pengetahuan, tanpa tujuan kan. Okey, dia kata okey je, ngangguk je lah. Lepas tu saya pun berjalan terus, jalan terus kan. Tak lama lepas tu salah seorang bercakap dengan saya, bang, dia kata berhenti sana bang. Saya pandang tak ada rumah tau, kiri kanan memang tak ada rumah, tapi ada satu pohon. Dia tunjuk kat saya lah, sana bang, sana berhenti. Kat pohon tu, pohon buluh tau. Pohon buluh, pokok buluh ni, kata orang pokok buluh ni bukan rendang, dia tinggi dan banyak daun lagi lah. Hari hujan nak makin lama makin lebat tau hujan. Saya tak ada payung nak bagi dia. Saya kata, kat sini ke kat rumah, biar saya hantar kat rumah. Tak apa dia kata tau, kat sini aja. Lepas tu saya pun perlahan-lahan, tak kesian dia orang tak ada payung kan. Lepas tu dia pun turun. Bila dia turun, saya nak terpaksa reverse lah, jalan ke depan lagi kan. Saya pun belok lah, takkan saya nak pergi Mimalen pula kan. Kali bila saya jalan tu, saya nampak dia orang berjalan menuju ke pokok buluh tu lah. Jalan berdua lah pergi ke pokok buluh. Kesian juga kita katakan, tak ada payung, tak ada apa. Tapi kan yang paling pelik, bila saya pandang kali kedua kan, melalui cermin tu, dia orang tak berjalan lagi. Memang dia orang tak jalan lagi. Jadi dia orang duduk dekat railing jalan tu. Macam mana pula, macam video klip kita potong, kita sunting tau. Kita edit daripada berjalan, bila saya pandang sekali lagi, dia dah duduk dah. Jadi saya pun bergerak teruskan. Memang seram lah, Allah yang tahu macam mana kan. Sampai dekat simpang masuk Greenwood sebelah kanan lah. Jadi saya pun masuk, saya jumpalah dengan kawan, 2 orang kawan saya, kami bercadang nak tengok wayang petang tu. Jadi kawan-kawan saya ni duduklah, kami minum di Greenwood. Lepas tu kan saya ceritalah dengan dia. Lepas tu kawan-kawan ketawa dengan saya, alah rugilah, kenapa tak bawa? Dia kata sama boleh lah, dia awet-awet ni kita bawa tengok wayang. Ya Allah, saya kata budak-budak muda kan masa tu kan. Saya kata tak apalah, dia kata kan itu entah siapa-siapa orang ni. Saya kata saya tak cerita lagi lah kan, seram saya tu. Lepas tu okey lah. Lepas tu satu hari yang nak jadikan cerita ni, satu hari saya dengan kawan jugalah, seorang kawan, dia lelaki lah, budak lelaki kawan saya, dia nak jumpa tak tahulah siapalah, saudara dia ke girlfriend dia tak cakap. Dia kata jom kita pergi teman aku katanya. Saya pun pergilah tempat saya belajar dulu, dan tempat yang budak perempuan tu cakap mana dia belajar tu lah ya. Kami pun pergi sama-sama. Bila sampai sana, saya dengan kawan saya tu dengan urusan dia lah, dia jumpa kawan dia ke girlfriend saya tak tahu, wallahualam lah, dia tak cerita. Tapi dalam masa menunggu tu depan tu,
saya nampak satu kumpulan, 3 orang perempuan, 2 orang lelaki, budak lelaki lah. Dia datang dekat saya, dia tegur bang, dia katakan tegur. Jadi, student ke? Ya. Teruslah bercakap kan. Saya kata, awak tinggal kat mana? Sebab masa saya dulu saya tinggal hostel 4B tau untuk lelaki, asrama 4B. Saya yakin yang budak lelaki tadi mesti 4B lah. Dan yang perempuan saya dah lupa lah asrama dia kan. Lepas tu saya cakap lah, dek, yang perempuan, dek, kenal tak dek? Ada, saya tak tahulah, mungkin sama asrama dengan awak. Saya ada satu, saya jumpa lah satu peristiwa. Saya pun cerita dengan dia orang tau. Saya cerita dengan orang, dia orang diam je tau. Dan masing-masing pandang each other lah. Lepas tu salah seorang bertanya dengan saya, bang, dia kata, macam mana dia sakit? Saya ceritalah budak ni, beritahu dia, dia sakit kan. Sakit, dia macam demam panas apa semua. Kali dia orang kata, dulu kan memang ada, dia kata kan, memang ada. Macam dia sebutlah nama kan, contoh lah kan. Contoh, saya rasa ni betul tau. Sebab budak perempuan yang 2 tadi, yang mula saya jumpa awal tu, dia orang cakap institusi yang sama yang saya pergi sekarang ni. Dan yang budak perempuan bertiga tu, salah seorang tanya, bang, nama dia Z ke bang? Z. Sedangkan katalah nama Aziz kan, nama Aziz, dan bila orang sebut nama Aziz, orang sebut Z kan. Ada lebih kurang tak ke persamaan dia ada kan? Jadi itulah tu, dia sebut tak, dia cakap dengan kawan dia, dulu Aziz kan yang demam 2 orang dengan kawan dia tu. Siapa nama kawan dia kata tahu. Sekali saya pun, bang, iyalah bang, katanya dia budak Gombak kan. Betul lah, saya hantar kat Gombak, saya cakap tau. Dia demam dia kata. Lepas tu kan, salah seorang daripada budak perempuan tu cakap, iyalah agaknya, dia kata tahu, dia cakap dengan kawan, tapi bang, dia kata kan, budak-budak berdua tu dah meninggal bang. Astaghfirullahalazim. Masa dia cakap dah meninggal tu kan, bila saya tanya tahu, spontan. Saya tanya bila, dia kata dalam 2 bulan. 2 bulan kan, sebulan lepas dia balik daripada asrama lah. Dia tak tinggal lama dah, dia tak datang lecture semua kan, dia dah meninggal lah di Gombak, dia kata kan. Astaghfirullahalazim. Saya terduduk tau, terkedu saya. Lepas tu diorang pun, yang lelaki tu cakap nak balik tu kan, dia kata, bang hati-hati ya bang. Dia gelak-gelak, bang hati-hati ya, kata dia. Saya pun okey lah, terima kasih dek ya. Lepas tu saya pun balik dengan kawan saya, dah datang, saya pun balik dengan dia. Saya cerita dah dengan kawan saya kan. Lepas tu kawan saya cakap, ya Allah, apa yang kau jumpa ni sebenarnya, dia kata kan. Saya kata tak tahulah, saya kata kan. Sebab ya, sebenarnya benda-benda macam ni memang wujud tau. Siapa tak percaya, saya tak tahulah kan. Cuma kita kena serah pada Allah lah. Whatever happens kan, apa yang berlaku depan kita serah pada Allah lah. Sebab dia lebih mengetahui. Dan pada saya lah kan, benteng yang paling kukuh adalah agama lah. Agama dengan pengetahuan sikit. Kita kena selalu bertanya ustaz-ustaz dan selalu baca lah buku-buku agama ni kan. Sebab agama ni macam-macam ada tau. Dia mengajar macam-macam lah, macam mana. Even kalau nak keluar malam ke, nak bergerak malam ke pun ada dalam agama kita lah kan. Jadi itulah peristiwa yang benar-benar saya alami. Banyak sebenarnya kan. Mungkin kalau ada rezeki nanti kita cerita lagi pengalaman saya lah. Jalan malam-malam, jumpa macam-macam kan. Jadi di akhir katalah saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada anda semua yang sudi hadir pada video ni. Dan maaf sekiranya ada barang kesilapan ya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.